Pada tahun 2014, kawasan Atau Panjang di Kelantan dilanda banjir. Kawasan Atau Panjang yang terletak di sebelah Sungai Golok adalah antara tempat yang terawal ditenggelami banjir. Sekurang-kurangnya 1 atau 2 minggu bekalan keperluan dari luar tidak diterima kerana terputus perhubungan. Kedai-kedai kehabisan barang. Mesin ATM di bank tidak dapat berfungsi kerana terputus bekalan elektrik. Jika terdapat wang berjuta sekalipun, ia tidak dapat digunakan pada ketika gawat seperti itu. Ramai penduduk terpaksa masuk ke Thailand untuk mendapatkan barang-barang keperluan. Tetapi peniaga di Thailand tidak mahu menerima duit ringgit Malaysia. Apa yang boleh dibuat pada ketika itu adalah menjual emas-emas yang ada untuk mendapatkan duit Thailand dan membeli barang keperluan di sana. Pada saat gawat seperti itu, emas-emas yang rosak dan juga patah juga menjadi bernilai. Orang Thailand tidak mahu menerima duit ringgit, tapi mereka terima emas. Emas adalah sesuatu yang bernilai dan diterima dengan meluas di serata dunia. Ia adalah duit antarabangsa yang diterima pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Apatah lagi pada saat gawat seperti di Kelantan itu, emas adalah sangat berguna. Nak mula menyimpan emas, sila DM saya untuk saya bantu sebaiknya. Terima kasih.